Okay, Assalamualaikum apa. Hari ni Ulung nak straight to the point terus lah. Macam minggu lepas tu kan, Ulung ada buat react untuk cerita Conjuring 4 tu kan, The Last Ride tu. And then Ulung ada cerita sikit lah filem horror yang Ulung takut lah dalam hidup Ulung tu. Insidious dengan Deep House tu kan. Hari ni kita macam lari sikit lah daripada macam lalu Ulung buat konten gaming ke, movie ke. So hari ni Ulung nak cerita sikit lah pengalaman seram Ulung lah. Ulung ada dua juga. Dalam hidup Ulung ni ada dua pengalaman seram ni. So untuk yang pertama ni kan, pengalaman seram dalam hidup Ulung ni yang basically Ulung takkan lupa sampai bila tu. Dan itu Ulung PKN kot. Bukan PKN kot, memang PKN. Panggilan yang kedua, Camp Kuala Nerang. Untuk panggilan yang kedua, Ulung duduk Camp Alpha. Kira masuk bulan 3 kot, tak silap Ulung. Bulan 3 kot, bulan 4 macam tu dah. Kira masuk ramai-ramai macam biasa kalau hangpa masuk PKN tu kan. Yang ni nak cakap ni, pada yang terpanggil PKN yang baru-baru ni kan, dah nyoh lah hangpa. Macam Ulung kita panggil dah, Ulung selamat dah. Ulung bebas dah dari PKN. Lepas tu Ulung dah masuk dalam PKN tu, adalah rutin harian pun dah berlatih lompat ni buat semua tu kan. Satu minggu tu bercuti kot, tak silap kot. Ada satu minggu dia cuti. And then semua tu kira dalam untuk Kuala Nerang punya tu, camp Kuala Nerang tu, dia macam kalau camp-camp lain tu PKN, dia macam bagi satu dorm kan tau kan apa. Mungkin untuk Alpha laki untuk satu dorm ni panjang tu kan. Untuk camp Kuala Nerang ni, dia akan bagi satu cabin tau kan apa. Cabin rumah satu-satu. Dia duduk setempat juga, dia macam rumah kasing macam rumah taman tu kan. Macam Ulung tu rumah A berapa dah? A7 je kot. So untuk minggu tu, cuti tu dia start hari Jumaat. Kiranya hari Jumaat tu semua ni parent kawan-kawan Ulung lah yang tim Alpha tu semua balik dah. Dalam Alpha tu Ulung seorang je yang tak balik lagi sebab ayah Ulung dia tak boleh mas. Ayah Ulung dia kena mas hari Sabtu. Hari Jumaat dia tak boleh mas sebab dia kerja. So tak boleh dah buat apa, kena hari Jumaat tu Ulung seorang lah dalam Alpha tu. Bravo Charlie Delta tu pun ada beberapa orang je, tapi antara camp Alpha Bravo Charlie Delta tu dia berjarak juga. Nak kata dekat tu jauh jugalah bagi Ulung 10-20 meter macam tu kan. Tapi setiap camp tu dia adalah pondok trainer kita tu kan, jadi tak kisah sangat lah. Okey lah, kejadian tu lah Jumaat tu lah Ulung tu duduk seorang. Ulung pun jadi macam time tu dah dapat handset dah, tapi handset Ulung pun jenis apa je ada time tu, zaman-zaman tu kan. Facebook je ada time tu. Facebook pun tak ada app, pakai browser time tu, pakai Google lah. Kira tak tahu nak buat apa sangat, lebih pada dengar lagu je. Pakai MP3 player tu kecil tu beli, pakai dengar lagu tu. Lepas tu Ulung terlena kot. Malam tu Ulung lena macam biasa. Lepas tu Ulung terjaga, macam Ulung dengar macam ada orang ketuk. Macam rumah tu kan, macam bilik Ulung ni kan. Ulung duduk katil ni, ni katil Ulung lah contoh. Ulung duduk sudut ni. Lepas tu ini Ulung dengar macam orang ketuk ni. Bunyi kayu lah, kabin tu kayu lah kan. Dengar bunyi kayu lah. Lepas tu Ulung jaga lah, Ulung pakai headphone. Lepas tu jaga dengar, siapa duduk mak aku ni. Lepas tu depan ni sikit, dia ada tingkap kecil. Ada macam jenis tolak tu. Gelak tu sambil Ulung. Tu lena balik tu, dengar perempuan teriak. Dengar perempuan teriak macam betul. Siapa pula dah teriak malam-malam ni. Dengar lama jugalah. Dia berdengar tu macam betul-betul sebelah ni. Ulung ni kata Ulung, dia duduk sebelah ni. Ulung dengar tu teriak, aku dah mampu dah. Aku Ulung duduk agak dah Ulung tu, tapi Ulung buat tak tahu. Lepas tu duduk sat pula, dia gelak, jahanam. Dia gelak tu cukup jahanam. Ulung kalau kata hantu, kalau hantu duduk macam pontianak, dia gelak, jahanam yang Ulung. Outlaw lah, Ulung takut gila tu. Lepas tu dia teriak apa dah. Dia gelak pula, jahanam lah aku. Nak lena tak boleh, takut kan tu. Ulung parti je keliling tu. Nak lena tak boleh, segak dah mata tiba-tiba. Lepas tu duduk sat pula, baby teriak pula dah. Jahanam aku kata. Takut dah tu, takut dah berpeluh tengok dah. Pergi kat trainer Ulung tu dekat kabin lepas tu, takut dah nak kelak pun takut lah. Sebab Ulung pun biasa kena kacau. Cuma ni hak ni macam terlalu dekat sangat kacau tu. Macam kacau dia tu personal sangat dengan Ulung tu. Dah lah Ulung lena, terlena ni sedap-sedap tu. Trainer Ulung manggerak kata ni, pok hang man ni. Dia jom kemas barang. Ulung dah kemas dah barang, cuma dengan mandi-mandi baru tu lah. Lepas tu balik terus lah cuti minggu tu. Lepas tu yang satu lagi tu, dia berkait dengan PKN juga. Yang ni last day Ulung kat PKN. Dalam kabin Ulung tu dia ada 5 orang. 2 Cina, 3 Melayu. 2 orang balik dah. Cina dengan Melayu tu seorang dia balik dah, dengan Ulung dengan Melayu seorang lagi, dengan Cina seorang lagi. Kira tinggal kami 3 lah. Time tu Ulung last day, dia pun kena ada training lagi untuk training menembak untuk M16 tu kot. Ulung kena balik dah sebab Ulung kena sambung belajar. Ulung tak boleh nak sambung menembak. Kami kat katil kami tu, kami gabung kami 3 tu kan. Jadi macam konok kerampon duk guling-guling gusti dah katil kami 3 tu kan. Pada duduk sak tu lah, kami duk gomo-gomo duk ni semua macam gusti tu. Ada orang tarik kaki Ulung. Pada Ulung mahu, apa nak main pun, jangan duk tarik kaki tu ni. Pada Ulung parti depo ni kaki Ulung duduk sini contoh. Depo duduk sini, tangan duduk sini apa semua. Macam mana depo boleh tarik kaki Ulung kat sini? Jauh Ulung tu lonjok pergi tu. Pada Ulung kata, apa ni main tarik kaki, main kasar pada depo parti Ulung. Pada Ulung parti kaki Ulung. Pada Ulung parti depo pun kocok.
Ulun nampak muka dia pecah tu. Pucat dia tiba-tiba. Ulun yang rasa macam ulun gerak kaki ulun tu. Yang ulun rasa gila tu. Ulun takut lah. Dah ulun kata begitu. Dia pun senyap, ulun senyap. Kami tiga tu Lena berpeluk malam tu. Patutnya esok tu kami nak sedih lah apa semua tu kan. Tapi jadi macam tak tahulah sebab dia berdua pula yang takut hari tu. Sebab ulun tak tahu dah dengan dia berdua dalam kabin tu. Tahu ulun balik lah. Ulun tinggal dia pun tak tahu apa nak jadi dengan dia pun lah tu. Itulah untuk pengalaman ulun kat PKN tu. Sebab camp kalau hamba pasal camp kalau terang tu pun dia dalam hutan tu. Jadi daerah lah macam benda tu. Ulun tak kuat dah mula-mula tu tapi daerah lah. Okey, untuk story yang kedua ni yang ulun takut dia recently ya baru jadi. Taklah baru sangat dalam setahun dua ni lah jadi kat ulun. Maksudnya tahun lepas tak ya aku jadi. Kalau hamba tengok ni ni bilik ulun ni dalam bilik ni lah terjadi kejadian tu. Dia macam ni malam tu dia straight to point malam tu kan. Sini asalnya sini yang macam hamba tengok ni semua ni setak ni. Sini katil ulun nak dia. PC ni duduk belah tu. Jadi katil ulun duduk sini. So malam tu ulun lena macam apa tu? Lepas tu pong kejung tu. Hamba tahu macam kena tindih kan. So ulun duduk kena tindih. Lepas tu ulun sedap. Depan ulun ni macam tengok ni betul-betul depan ulun ni ada pintu bilik ulun. Ulun nampak ada orang buka pintu bilik ulun. Dan tu bilik ulun kelam tak kelam sangat. Cuma dalam macam mana tengok jarang-jarang ni kan. Ni jarang-jarang ni. Jadi lampu luar ada masuk sikit kan. Dia nampak lah juga. Cuma gelap lagi lah bilik ulun tu. Ulun nampak dia tu. Dia buka pintu. Dia punya tinggi tu sampai pintu bilik ulun tu. Dia tunduk tu. Dia masuk tu. Dia gitu. Dia tolak tu dia masuk. Lepas tu ulun memang tak lupa lah sampai mati benda ni. Ulun nampak dia berupa samurai colour merah. Samurai tu memang colour merah. Ulun ingat lagi. Memang ulun takkan lupa mati lah. Tinggi dia tu memang tinggi gila-gila. Dia jalan pelan je kat ulun. Dia dengar bunyi tapak kaki tu. Macam berat punya berat tu. Dia marah ulun. Ni ulun sini ulun tu kejung lah ulun. Nampak dah mata duk parti dah nampak dah. Ulun dia tu. Lepas tu dia sampai katil ulun. Pada sini kot tak silap ulun. Dia main dia berhenti sini. Dia melutut. Dia melutut tu. Kaki satu tegak ni, satu dia melutut tu lah. Lepas tu dia pusing kepala tu tengok ulun. Lepas tu dia pedang samurai dia buat keluar. Macam mana dah dia buat keluar? Macam ni kot tak silap ulun. Macam ni. Macam ni. Cum dia tok tu. Dia pacok tu depan ulun. Ulun kena nampak mampu tahu dah. Siapa pula dalam bunuh ni? Apa pula dosa gua ni? Ulun just ingat nampak je. Dia ambil yang pedang dia tok ni tu. Dia ambil tu dia tok kat leher ulun. Dia dulu lihat ni, dia centak ni. Besi dia tu. Besi pedang dia. Ulun rasa sejuk besi pedang tu sampai memang ingat. Hamba tahu besi kan? Besi. Bila besi sejuk tu kan. Dia macam kena kat kulit yang pada sejuk tu sebiji kan tu. Memang sebiji ulun rasa. Aku dah mampu dah. Ulun tentu memang ulun mengucap juga lah. Tak boleh buat apa dah. Tak tahu dah. Buat nak masuk alam live dah ke apa. Tak tahu dah ulun. Ulun mengucap juga. Lepas tu ulun terjerat boleh gerak dah apa semua. Ulun parti yang samurai tu hilang dah tak ada apa dah. Tapi pintu bilik ulun memang terbuka dah tu. Bukan kena mimpi ke apa dah memang terbuka dah tu. Sebab ulun tak dah buka pintu bilik. Memang ulun terus tutup. Lepas tu dah ulun terjaga tu. Duk senyap-senyap dah kata berpeluh ni pada ni. Tahu kipas kuat apa semua ni. Bercerau peluh ni. Aku dah mampu dah. Tahu ulun sedap-sedap tu. Relax tak minum ayak apa semua tu. Tahun tu lah ulun 2 hari ulun tak lena. 2 hari ulun tak lena langsung. Ulun tak boleh pejam mata langsung. Ulun takut dia berepisod pula tu. Samurai tu. Lagi aku lena dia main pula dah lagi. Lagi dia duduk atas badan aku. Dia sepuku ke mampus aku. Jadi ulun gila mata 2 hari tu. Ulun tak boleh lena. Ulun terlalu takut. Dan 2 hari tu ulun ubah. Start pada tu ulun ubah katil ulun. So katil yang ulun kat sini ulun pergi ubah belah ni. Yang PC ni main duduk belah ni. Macam tu lah story dia tu. Sebab dia macam samurai ni. Dia macam ni. Dia samurai ni dia macam dalam cerita X humor. Kalau hamba tahu cerita Korea tu kan. Tajuk dia X humor. Macam hamba tengok dia macam nak lebih kurang macam ni lah. Dia punya merah dia tu. Sebab tu ulun tak tengok cerita humor apa kalau. Sebab ulun ni flashback balik. Tak tahu lah ulun PTSD ke apa dengan samurai kalau merah tu apa kalau ni. True story lah untuk ulun ni yang jadi kat ulun yang ulun ingat apa kalau. Nak ni ada je benda-benda lain tu jadi kat ulun. Tapi benda lain tu jadi standard lah. Standard hantu kacau orang lah macam tu lah. Macam usik-usik bawa berjalan terumbur macam tu lah. Ulun tak apa sangat tu. Cuma yang tadi ulun cerita tu lah. Yang perempuan menyilar, teriak apa tu dengan samurai merah tu lah. Yang tu memang out of control lah bagi ulun tu. Tu tahap yang ulun tak boleh nak tahan dah. Sampai keluar baru ulun ingat lagi. Yang PKN tu pun ulun ingat 2013 yang tu. Keluar ni 2025 dah. 12 tahun dah. Stay fresh lagi dalam kepala otak. So hampa jangan lupa like, comment, share and subscribe tau. And then kat section komen bawah ni apa cerita lah tu story horror hampa semua tu kan. Ikut hampa kelih ke apa nampak ke. So itu saja untuk kali ni. Bye bye. Assalamualaikum semua.